Ada satu kisah. Seorang lelaki yang bernama Bal'am bin Bawrak. Seorang lelaki pada zaman Nabi Musa alaihi salam yang beragama Islam. Namanya Bal'am bin Bawrak. Doanya dimustajabkan oleh Allah. Ibadahnya sangat banyak. Tugasnya adalah muazzin, adalah Bilal yang melaungkan azan. Alhasil, pada satu hari, apabila Bal'am bin Bawrak dalam perjalanan untuk melaungkan azan, disebabkan telah pun masuk waktu azan. Ketika mana dia sampai di menara untuk melaungkan azan, sebelum dia melaungkan azan, dia melihat ada seorang gadis yang sangat cantik. Apabila dia melihat gadis yang cantik, dia turun daripada menara, dia mendekati gadis tersebut. Gadis itu bertanya, untuk apa kamu datang kepada aku? Maka kata Bal'am, aku tertarik dengan kecantikan kamu. Maka kata gadis tadi, aku tidak yakin. Untuk apa sebenarnya kamu datang kepada aku? Maka kata Bal'am, aku sangat kagum dengan kecantikan yang ada pada kamu. Dan aku nak kahwin dengan kamu. Maka kata gadis tadi, bagaimana mungkin kamu nak berkahwin dengan aku? Sedangkan kamu ni Islam, aku ni Nasrani.